muda lagi tapi melalui semadah. Tak macam orang muda yang akan menjejaskan aktiviti harian kita. Antara penyakit yang kita sangat bimbang, sebenarnya kena fikir sebab semakin tinggi mereka yang mengalami masalah seperti saluran darah tersumbat ataupun masalah yang berpunca daripada obesiti ataupun metabolisme yang tak stabil. Muda lagi tapi melalui semadah. Tak macam orang muda, penyakit-penyakit yang berat lah, kritikal, yang akan menjejaskan aktiviti harian kita. Kalau boleh kita nak tua dalam keadaan sihat, cerdas, sejahtera, betul kan? Jadi di tangan saya ini olive guard. Kenapa olive guard? Olive tu zaitun, guard tu adalah penjaga. Namun dalam ni bukan hanya olive saja. Kita tahu ada sibaptan. Sibaptan ni dia adalah buah beri yang berwarna orange. Boleh search cari. Dia memang terkenal dari sejak berabad berkurang lamanya, terutamanya di Eropah, digunakan untuk perawatan ataupun kesihatan perut, usus, membersihkan dinding-dinding sel usus, macam-macam lah. Sangat bagus untuk usus. Jadi kita tahu jantung ni adalah enjin utama seluruh badan, manakala usus atau perut pula otak kedua. Siapa yang jaga usus, dia jaga otak dia. Dia bijak, dia orang bijak. Jadi kepada kita yang mungkin sedang mengalami sakit-sakit yang saya sebut tadi, ia membantu. Bukan ubat pengganti tapi dia membantu. Masya Allah, mudah-mudahan olive guard ini menjadi satu makanan tambahan, suplemen yang baik untuk kesihatan terutamanya kita umat Islam. Selamat mencuba. Olive guard adalah pilihan saya, ia juga pilihan anda. Tekan link di bawah sekarang.